Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, sebab saya rakam ni video ni waktu malam. Jadi sebenarnya dalam video ni saya nak bagi sharing sikit lah berkaitan Molecular Orbital Theory. Ini salah satu teori yang lazim digunakan dalam kimia tak organik lah. Okey, jadi disclaimer sikit, video ni saya buat untuk sharing untuk KTT, iaitu kimia tak organik level 1. Jadi untuk level 1 ni untuk peringkat korang, okey, kalau untuk ada yang tengok untuk KTT 2, KTT 3, ambil konsep lah, tapi dia more to KTT level 1 lah. Alright, untuk KTT level 1, peringkat yang korang akan tahu, yang perlu korang tahu ialah MOT ni ialah untuk diatomic molecule. Okay, diatomic molecule maksudnya apa? Okay, diatomic molecule ni ialah dia menggunakan dua buah atom sahaja. Contohnya atom H dengan H. Okay, H dengan H. Lagi apa? Li dengan Li. Okay, korang kontrol lah tepi lah, dia possible ke tak. Nanti kita akan go by one lah. Okay, dia menyebabkan dua buah atom sahaja. Okay, korang peringkat lagi tinggi, dia akan menyebabkan beberapa atom lagi lah. Tapi tak apa, untuk korang ambil ini sahaja. Okay, dan yang kedua, apa yang korang, untuk peringkat korang macam mana, dia melibatkan sampai period 2 sahaja. Okay, sampai period 2 sahaja. Alright, period 2 ni maksudnya macam mana? Okay, period korang nampak sini. Okay, period 1 ni period 1. Okay, korang akan belajar untuk bonding antara dalam period 1 dengan dalam period 2 sahaja. Okay, korang takkanlah pergi sampai period 3, 4, 5. Tak. Korang akan belajar sampai situ je. Okay, so okay, akan banyak simple je. Alright, jadi jom kita mulakan. Bismillah. Jadi pertama sekali, ada beberapa case lah dalam MOT KTT 1 ni yang korang kena tahu. Yang ni yang pertama, korang kena tahu MOT untuk period 1. Okay, period 1 ni maksudnya H dengan HE lah. H dengan HE, itu je yang period 1. Jadi first kita kena ta'aruf dulu lah dengan MOT diagram. Okay, sebenarnya konsep MOT diagram ni sama je untuk yang first case period 1. Nanti korang akan jumpa yang case period 2 yang lagi lagi besar lagi ni. Lagi besar dan lagi panjang ni. Sama je. Korang tahu nak isi ni, korang tahu nak isi seterusnya. Okay, alright. Jadi then korang lagi tahulah apa yang berlaku. Alright. Okay, jadi first kita berkenalan dulu ya. Okay, apa yang dua hujung ni? Okay, dua hujung ni ialah atom kita. Okay, jadi since dia diatomic maksudnya dia hasil dari dua buah atom. Okay, jadi kita anggap yang kiri ni adalah atom pertama. Okay, contoh saya ambil MOT untuk molekul H2. Okay, ni untuk H2 H2 molecule. Okay, jadi yang kat kiri ni ialah melambangkan atom H, orbital untuk atom H. Ni pula kanan ni orbital untuk atom H juga. Okay, faham ya? Faham. Okay, faham. Saatnya korang faham dah. Okay, ini ialah H dan H. Jadi yang tengah ni apa? Okay, tengah ni ialah molecular orbital untuk bonding H. Okay, molecular orbital ni maksudnya macam, okay, bila kedua-dua atom dari H ni bertemu, dia macam akan bercampur satu sama lain, dan bila bercampur tu dia akan mix together dalam bentuk molecular orbital macam ini. Alright, faham kan? Okay, next kita tahulah. Okay, yang dua ni dia 1s ke 2s ke 2p. Okay, itu yang mana yang korang tahu Aufbau principle yang electronic configuration. Sebab korang kena tahu, sebab penting untuk korang nak isi kat bahagian tengah ni. Okay, jadi ini atomic orbital H, atomic orbital H. AO yang atomic orbital lah. Okay, alright, kita akan tengok yang bonding anti-bonding tu nanti Alright, seterusnya kita kena tahu electronic configuration untuk H ni. Alright, electronic okay, nombor proton untuk H berapa? Nombor proton untuk H 1. Okay, H nombor proton sama dengan 1. Jadi electronic configuration dia apa? 1s1. Ni pun 1s1 juga. H sama kan? Okay,
Jadi secara automatiknya, okay, yang elektronik, yang atomic electronic configuration inilah orbital 1s. 1s. Okay, untuk yang elektronik, untuk yang apa nama, MOT ni, korang kena ambil valence saja. Okay, ambil valence saja. Okay, nanti kita akan go further bila kita sampai yang 2p punya orbital pula. Okay, ini kena ambil valence sahaja. Okay, period 1 tak masalah, ambil macam mana ada. Tapi untuk period tu, bila ada S dengan P, korang ambil yang valence sahaja. Alright, tak payah ambil yang 1s. Okay, nanti kita tengok je. Alright, jadi H ni ada berapa elektron? 1. Okay, masukkan je. Ni pun 1. Sebab kat 1s ni ada 1 saja elektron. Faham Okay, jadi korang tahu valence elektron untuk H, masukkan dia dalam 1s yang ni. Okay, itu dah clear kan? Okay, seterusnya. Alright, ini korang kena hafal sikit lah. Hafal sikit. Alright, dekat bawah ni ialah bonding molecular orbital. Okay, ni bonding kita, yang mana kita tandakan dia dengan sigma 1s. Yang atas ni pula adalah anti-bonding. Anti-bonding kita nak lakar dia macam mana pula? Okay, sigma pi. Pi pula. Star. Sigma star. Star ni, ini yang melambangkan anti-bonding. 1s. Alright, jadi ini adalah anti-bonding dan ni adalah bonding. Okay, apa yang korang tahu pasal bonding dan anti-bonding ni ialah bonding punya energy level dia lebih rendah daripada anti-bonding. Faham Okay, jadi macam mana? Korang tahu macam tu lah. Bonding energy lagi rendah daripada anti-bonding. Jadi bila kedua-dua orbital ni bertemu, dia hasilkan molekul orbital bentuk macam ni. Alright? Okay, sebenarnya bentuk ni typical kalau dua atom yang mempunyai valence elektron S bertemu antara satu sama lain. Okay, valence elektron S bertemu satu sama lain, dia akan bentuk macam ni. Alright, sigma sahaja, sigma 1s dengan sigma prime 1s. Okay, itu dah clear kan? Alright, seterusnya, macam mana nak isi? Okay, kita dah tahu. Okay, kat sini H ada satu elektron kat 1s. Sini pun H ada satu sahaja elektron dekat 1s. Macam mana kita nak isi ke dalam molecular orbital yang tengah ni? Okay, korang ingat tak Aufbau principle, Hans rule, Pauli? Okay, apa semua tu maksudnya? Okay, korang kena isi dahulu yang bahagian bawah. Okay, bawah ni boleh berapa elektron maksimum? 2. Sebab dia pair kan. Okay, kalau tak ingat, korang tengok balik nota KTT korang atau nota matrik korang. Itu basic sangat. Okay, ini advance sikit lah. Namanya main benda-benda yang basic ni. Okay, tapi korang cukup basic lah. Alright, jadi kita masukkan kedua-dua elektron dekat bahagian bawah. Ni ada 2 elektron kan. Okay, jadi total elektron kat tengah ni 2 juga. Alright, 1, 2. Boleh masuk lagi tak? Tak, sebab kat sini ada satu sahaja elektron, ni satu sahaja elektron. Jadi total elektron yang boleh masuk ke bahagian tengah ni 2 sahaja. Tak ada lah 3, tak ada 4. Okay, alright, itulah. Dan itu sebenarnya molecular orbital untuk H2. Faham? Senang je kan? Tak ada payah kan? Okay, antibonding ni tak ada masuk lah sebab tak ada elektron yang lebih yang boleh masuk antibonding. Okay, kalau untuk case He2 macam ni, He2 plus dengan He, kalau tengok sini, kat sini ada 2 elektron, sini ada 1 elektron. Dari total sini 3. Jadi 2 memang akan masuk kat tengah dulu, lepas tu baki 1 akan masuk kat atas. Okay, He2 macam ni pula. Okay, nanti saya akan terangkan one by one. Okay, 2 elektron dekat 1s ni orbital. Lepas tu bila masuk kat tengah ni pun dia akan masukkan, dia akan cukup kuota semua. Okay, tak apa, saya akan tunjuk nanti. Alright, so kalau untuk yang ni ada 2 benda yang korang kena tahu, iaitu bond order, sebenarnya 3. Bond order, magnetism dengan electron configuration. Faham? Ni 3 benda yang korang kena tahu untuk bila bermain dengan MOT. Okay, tak silap saya itulah. Okay,
First, bond order. Kita tengok formula dia ialah 1/2 elektron dalam bonding. Tak saya bonding kan? Elektron dalam bonding tolak berapa elektron dalam anti-bonding. Faham? Faham kan? Okey. Jadi kat sini, kita tengok. Elektron dalam bonding, okey, bonding ingat. Bonding yang bawah, yang tak ada star. Berapa? 2. 2 kan? Okey, saya padam balik. 2. Dalam anti-bonding ada berapa? 0. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat 1. Faham? Okey, faham kan? Jadi, that's why H2 is form single bond. Single bond. Alright? Sebab bond order 1. Bila bond order 1, HH lah jadinya. Faham? Alright. Seterusnya kita tengok magnetism. Okay, magnetism macam mana nak tengok? Magnetism, kalau korang tengok kat bahagian tengah. Okay, MO ni bahagian tengah kan? Okay. Kalau dia ada terbentuk apa-apa lone yang single pair. Okay, single pair maknanya contoh ada kat sini kan? Single pair. Seketul je kat sini. Tak ada couple. Sian kan? Single. Kalau ada macam ni, paramagnetic. Okay, tapi ni bukan paramagnetic lah sebab ni ada 2 elektron je kan? Okay. Kalau dia tak ada yang single pair sahaja, singly paired, dia yang ada couple 2 bawah ni, ada 2 elektron berpasangan, itu dimagnetism. Alright? Dimagnetic. Okay, kau tengok sini apa? Dia tak ada single kan? Ada 2 sahaja, ada yang pair je. Jadi, ialah diamagnetic. Okay, seterusnya. Electron configuration. Okay, electron configuration pula macam mana? Okay. Kalau electronic configuration, kita baca yang bahagian yang molekul orbital dekat bahagian tengah ni dalam tertib menaik. Sama je konsep macam Aufbau. Tapi yang ni kita main dengan molekul orbital yang bahagian tengah ni. Tak main 1s 1s, tapi kita baca yang orbital tengah ni. Okay. Jadi macam mana nak baca? Baca dari bawah. Sigma 1s 2. Okay, kalau ada kat atas, kita baca lagi. Sigma 1, sigma prime star 1s 0. Faham? Baca je dari bawah sampai atas. Molekul orbital apa dengan berapa elektron yang ada. Faham kan? Tapi dalam kes ni tak ada lah. Tak ada. Jadi kita tak tulis. Alright? Jadi kalau buat bracket pun okey juga. Okay, so clear kan? Jadi ada berapa perkara korang tahu? Bond order, magnetism dengan electronic configuration. Alright? Faham kan? Yang ni saya terangkan konsep yang simple je lah untuk MOT. Okay, sekarang ni saya kan ada tunjukkan 2 contoh MOT yang period 1 juga. Tapi saya nak tunjuk untuk korang lah. Okay, untuk lagi spesifik. Tapi secara brief lah. Okay. Next kita tengok He2 plus molecule. He2 plus tu sebenarnya ialah helium 2 plus. Jadi maksudnya berapa elektron yang ada. Okay, kita tengok. He2 plus sebenarnya terbentuk daripada gabungan helium dengan helium tambah satu charge. Okay. Jadi first kita tengok apa? Apakah electronic configuration dia? Alright. So, helium electronic configuration dia ialah 1s2. Korang boleh Google sendirilah. Alright. Untuk helium plus, okay, kita tahu helium ada 2 elektron. Kalau tendang 1 elektron, jadilah 1 elektron. Lebih 1 charge positif. Okay, jadi 1s1. Faham? Faham. Okay, insyaAllah. Jadi, apa valence elektron dia? Valence orbital. Valence orbital paling hujung ialah 1s. Alright? 1s. Alright. Jadi, kat helium yang 1s ni ada berapa elektron? 2. Okay. He plus ada berapa elektron? 1. Okay. Jadi ini ialah orbital bonding kita, sigma 1s. Okay. Atas ni ialah anti bonding kita, sigma prime 1s. Ni saya showkan untuk korang ingat lah. Korang ingat. Yang paling rendah yang rendah
Energi dia ialah energi lupa tulis ni. Kalau tulis ialah sigma. Ialah bonding. Yang lebih tinggi ialah anti-bonding. Alright, jom kita isi. Okay, kat sini total elektron ada berapa? 3. Jom kita isi. Okay, kita tahu bahawa bawah ni boleh isi 2 sahaja secara pair. 1, 2. Okay, yang atas ni hanya boleh isi 1 je sebab baki ada 1 sahaja. Alright, bond order formula. Okay, ni dah lengkap isi. Buat ni betul, dapat markah full. Bond order macam mana? Bond order ialah bilangan elektron dalam bonding tolak anti-bonding. Bonding 2, yang anti-bonding 1. Jadi bila kita buat, kita akan dapat separuh. Bond order kita separuh. Okay, apa maksud bond order separuh? Kita tahu ada single bond, ada double bond. Separuh bond macam mana? Kalau separuh bond sahaja maksudnya dia macam antara dia lagi lemah daripada 1. Kalau bond order kosong maksudnya dia tak terbentuk. Jadi dia macam sama-sama. Okay, He plus. Dia macam sama-sama. Dia taklah berapa nak kuat dan dia lemah lah. Maksudnya ada ikatan lemah antara He dengan He plus. Alright. Magnetism. Tengok. Ada tak yang single? Ada kat atas. Single Single. Kalau single maksudnya dia para. Okay, mana tulis? Configuration. Baca dari bawah sampai atas. Sini ialah untuk gambar orbital tengah lah. Kena baca. Sigma 1s 2. Membawa ke atas. Sigma prime 1s 2. 1. Sebab 1 je ada. Alright. Jadi inilah cara nak jawab MOT untuk He2+. Senang je kan? Sekarang menyambung pembincangan kita ialah He2 saja. Ni tak ada plus ni. He2 molecule. Alright, kita tahu bahawa He2 ada 2 He kat hujung, set ujung. Dan satu H dan He ni 1s2. Alright, 1s2 punya configuration. Okay, total elektron yang ada ialah 4. Jadi inilah molekul orbital kita. Structure dia ada sigma 1s kat bawah, sigma star 1s kat atas. Bonding, anti-bonding. Macam mana nak masukkan? Masukkan bawah dulu. Okay, dia total elektron ni 4. Jadi yang tengah ni pun ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Dia boleh fully fill semua. Inilah structure MOT kita. Bond order. Separuh darab bonding tolak anti-bonding. Bonding 2. Anti-bonding 2 juga. Jadi sama dengan kosong. Bond order kosong maksudnya tak terbentuk. Okey. Tak terbentuk maksudnya tak adalah He2. He2 tak wujud. So He2 do not exist. Why it does not exist? Because He kan noble gas. Formula 18. Formula 18 mana boleh wujud sebagai molekul. Dia boleh wujud hanya sebagai bentuk dia sendiri. Okey. Jadi sini tak wujud semua ni. Okey. Tak wujud lah. Sebenarnya ni tak wujud. Okey, magnetism macam mana? Diamagnetic sebab dia tak ada single elektron. Dia semua pack. Alright. Next adalah untuk configuration. Alright, configuration macam mana? Baca dari bawah sampai atas. Kita ada sigma 1s. Berapa elektron? Ada 2. Kemudian yang ke atas lagi ialah sigma star 1s 2. Okey, jadi inilah kita dah jawab dan rungkai untuk He2. Dan saya tak wujud pun. Alright. Jadi sebenarnya untuk MOT, kalau korang tahu nak lukis, tahu nak isi elektron, bond order, magnetism, configuration, insyaAllah korang boleh jawab. Alright. Jadi saya rasa itu je untuk yang first part. Next part nanti saya akan terangkan ya. Okay, Assalamualaikum. Next part saya buat period 2 pula.